Cukai manakah bebannya boleh dipindahkan kepada pihak lain? Okey, kalau cukai yang boleh pindahkan kepada pihak lain ni adalah cukai tak langsung. Okey, kita tengok. Yang pertama A, adakah cukai pintu ni cukai tak langsung? Tidak. Cukai pintu adalah cukai langsung. Kita kena bayar sendiri. Tak boleh suruh orang lain bayar. Okey, B, cukai tanah pun sama. Itu adalah cukai langsung. C, cukai pendapatan petroleum. Kalau korang nampak perkataan pendapatan, semua cukai pendapatan tu adalah cukai langsung. Salah juga. So, kalau dah semua salah, jawapan dia D lah. Cukai barang dan perkhidmatan ataupun kita panggil Goods and Service Tax, GST. Sekarang dah tak ada dah GST. Sekarang kita guna SST. So, ini adalah cukai barang dan perkhidmatan di mana kita boleh pindahkan beban cukai kepada pihak lain. Biasanya peniaga dia akan naikkan harga barang dan kita sebagai pengguna lah yang kena bayar cukai tu melalui kenaikan harga barang.